Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul bin Arifin 104990. Hari ini saya akan membentangkan sebuah reflection on immersive technology in AI Art Adventure Kuching. Bahagian pertama ialah pengenalan. Pameran ini menggunakan aktiviti membina dengan logo untuk meneroka kreativiti dan reka cipta. Walaupun tidak sepenuhnya menggunakan sistem digital, terdapat juga zon VR sebagai elemen teknologi imersif. Oleh itu, VR telah memberi pengalaman seperti berada dalam dunia digital kreatif dan interaktif. Bahagian yang kedua ialah pengalaman. Pengunjung dapat meroka dunia maya interaktif menggunakan fon kepala VR dan alat kawalan jauh. VR telah menjadikan saya sebagai peserta aktif, bukan sekadar penonton boleh mengawal objek dengan persekitaran. Pengalaman penuh dengan warna, bentuk dan animasi 3D yang responsif kepada pergerakan pengguna. Ia telah memberi kepahaman bahawa seni kontemporari boleh dizahirkan tanpa batas ruang dan bahan fizikal. Bahagian yang seterusnya ialah implikasi pemasaran. VR sebagai alat pemasaran berkesan yang meningkatkan minat pengunjung dan pengalaman dalam dunia seni maya. Teknologi VR membantu organisasi memperkenalkan cara baharu mempromosi dan mempamerkan seni kepada khalayak ramai. Pengalaman VR yang unik menarik generasi muda digital, terutamanya pengguna media sosial, iaitu dengan berkongsikan pengalaman di TikTok, media sosial menghasilkan pemasaran organik seperti word of mouth tanpa kos tinggi. VR juga berpotensi memperluaskan pasaran melalui pameran maya dalam talian, menarik pengunjung dari lokasi lain. Yang seterusnya ialah refleksi kritikal. AI Adventure membuka peluang untuk menilai secara kritikal kekuatan dan kelemahan teknologi imersif dalam seni dan pembelajaran kreatif. Kekuatan utama VR ialah memberi pengalaman inovatif, interaktif dan mendalam dalam meroka seni digital yang tidak dapat dicapai melalui pameran tradisional. Kelemahan yang terdapat di pameran tersebut ialah hanya mempunyai satu zon VR yang disediakan, menyebabkan masa pengunjung menunggu panjang dan mengurangkan interaksi menyeluruh dalam kalangan pengunjung. Cadangan tambahan ialah menambah bilangan zon VR dan kategori pengalaman agar pameran lebih interaktif, mendalam dan sesuai dengan perkembangan teknologi seni masa kini. Kesimpulannya ialah AI Adventure berjaya memperkenalkan pengalaman seni yang interaktif melalui gabungan aktiviti fizikal dan teknologi VR. Walaupun penggunaan VR masih terhad, pameran ini menunjukkan potensi besar untuk memperkayakan pengalaman seni serta menjadi strategi pemasaran yang berkesan pada masa hadapan melalui penggunaan teknologi imersif. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.